Dua program saya di tangan saya ini yang saya dapat pada 18 bulan yang lalu pada harga 7,600 kini telah menjadi 11,700 tuan-puan. Dan pulangan yang saya dapat adalah lebih daripada 4,000. To be exact 4,100. Emas ni adalah pelindung nilai dan emas adalah salah satu platform yang mana kita nak menyimpan nilai tersebut dan dalam masa sama mendapat passive profit. Kenapa passive profit? Sebab effortlessly kita tak perlu pun buat apa-apa. Saya beli, saya peram, saya tak tengok pun 2 program saya ni. Bila saya tengok balik harga hari ni, wow, terkejut saya hari ini telah menjadi 11,700 tuan-puan. Kenapalah saya tak tabung lebih banyak dan kenapalah saya tak alihkan dengan lebih banyak emas saya ni. Yang mana kalau kita kira percentage keuntungannya, saya dapatkan dengan harga 7,600, hari ini 11,700. Keuntungan yang saya dapat adalah 4,100 bagi tempoh masa 18 bulan. So kita bahagi dengan kos harga saya 7,600 darab dengan 100 tuan-puan, menjadikan percentage keuntungan mengalihkan duit saya daripada ASB ke dalam bentuk 2 program ini ialah 53.9% tuan-puan. Agak-agak tuan-puan lah, platform manakah yang boleh memberi keuntungan sebanyak itu? Nampak tak? Effortlessly kita dapat untung sebanyak 54%, yang mana saya tak perlu buat apa-apa. Untung tu datang sendiri. Kalau saya jual, saya dah dapat pulangan 4,100. Jadi itulah saya nak cakapnya, the beauty of gold saving, whereby kita hanya mengalihkan duit kita ke dalam bentuk emas dan emas tu akan buat kerja sendiri. Simpan emas di public gold, contohnya kita hanya kena buat decision saja. Decision itulah yang tak semua orang boleh buat. Kenapa? Sebab semua orang, aku ragu, sebab kalau saya keluarkan duit ASB saya, nanti saya rugi. Untuk simpan emas, pengetahuan tuan-puan, tak ada istilah rugi. Sebab apa? Memiliki emas, bila mana tuan-puan tidak menjualkan lagi dan tuan-puan simpan lebih 2 tahun, tuan-puan confirm akan untung. Tidak ada istilah rugi kalau tuan-puan tak jual. Bila tuan-puan jual, maka itulah baru dikatakan rugi kerana jual bawah daripada 2 tahun.